Kalau ASEAN ni adalah satu syarikat, dia dah jadi satu blok ekonomi yang paling besar di dunia. Populasi ASEAN dalam 680 juta lebih, lagi ramai daripada Kesatuan Eropah itu sendiri. GDP keseluruhan ASEAN hampir 4 trilion dan pertumbuhan kita dalam 4.7% tahun, lagi laju daripada negara-negara Eropah dan juga Jepun. ASEAN sekarang ni antara top 5 blok ekonomi terbesar dunia, di belakang China, US, Eropah, India. Bayangkan daripada sekumpulan negara bekas jajahan, hari ini semua kuasa besar berebut nak berkawan dengan ASEAN. ASEAN ni bermula bukanlah dengan sangat-sangat megah. Pada tahun 1967, Asia Tenggara banyak sangat ketegangan. Perang Vietnam, konflik komunis dengan Barat, Malaysia lepas konfrontasi dengan Indonesia. Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia masa tu, kata kalau kita asyik berpecah sampai bila pun tak boleh nak maju. So pada Ogos 1967, 5 negara iaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dengan Singapura, mereka sign deklarasi Bangkok. Daripada deklarasi Bangkok ni lahirlah ASEAN, Association of Southeast Asia Nations, dengan matlamat nak bina kestabilan dan juga kerjasama serantau tanpa pengaruh kuasa besar. Alone sebagai ASEAN ni kita tak kuat, tapi bila kita bergabung semua menjadikan dia makin kuat. Satu demi satu negara mula join ASEAN. Brunei tahun 1984, Vietnam pada tahun 1995, lepas tu Laos pada tahun 1997 dengan Myanmar, dan juga 1999 Cambodia masuk. Dan yang terbaru Timor Leste masuk jadi ahli ke-11. Banyak negara yang berminat untuk join ASEAN ni. Antaranya macam Papua New Guinea. Sebelum ni Bangladesh pun pernah inquiry nak join ASEAN, tapi belum diterima sepenuhnya. ASEAN dulu objektif dia memang nak elak perang, dan sekarang ni ASEAN ni dah lebih pada jadi blok ekonomi yang strategik di dunia. Tahun ni kita dah launch ASEAN Vision 2045. Dia adalah blueprint 20 tahun akan datang yang fokus kepada digital ekonomi, bagi peluang sama rata untuk semua negara, climate action untuk selamatkan planet anak cucu kita dekat ASEAN, income equality supaya pertumbuhan dia tu seluruh kawasan dapat limpahan ekonomi. Sementara negara-negara lain pulun nak compete, kita bina jabatan sesama negara kita. Malaysia jadi pengerusi ASEAN semua sekali dalam setiap 10 tahun sebab dia bergiliran. Next time 2035 ada anak kita yang akan rasa impact. Jadi apa yang kita boleh buat sebagai usahawan? Research market baru. Kita ada Indonesia, Vietnam, Thailand dan banyak negara lain yang populasi dia lagi besar. So pilih market mana kita boleh masuk. Untuk pekerja, kita ada income skill daripada digital sustainability dan AI. Ini yang ASEAN prioritaskan dalam Vision 2045. Upskill personal skills. Jadi first mover dalam new economy. Dan untuk rakyat biasa, understand pun dah cukup, faham kenapa harga barang naik turun, kenapa Malaysia position certain way, supaya kita senang nak buat decision untuk mengundi lepas ni. So diplomasi ni sebenarnya dia bukanlah hal Wisma Putra saja, tapi dia adalah periuk nasihat kita semua. So, ambil tahu.